Macam mana kalau kecantikan yang sebenar tu tersembunyi di tempat yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar? Macam mana kalau ia ada di bawah permukaan? Aku datang ke Pulau Sipadan, salah satu khazanah lautan yang paling berharga di dunia. Meninggalkan dunia darat yang bising dan masuk ke dalam dunia biru yang sunyi tapi penuh dengan kehidupan. Dekat sini alam semula jadi adalah pelukis teragung. Setiap terumbu karang, setiap pergerakan ikan, ia ibarat satu tarian harmoni yang dah wujud berjuta-juta tahun. Bila kau terapung dalam kesunyian ni, kau akan sedar betapa kedilnya kita ni. Ia bukan sekadar melihat ikan, ia macam satu bahasa jiwa. Ikut aku, alami sendiri keajaiban Sipadan dan tengok macam mana dunia di bawah air ni boleh mengubah cara kita melihat segalanya. Jangan.